Apa yang anak muda berusia 20 tahun boleh dapat apabila mereka menabung hanya RM300 sebulan secara konsisten khas untuk tabung persaraan? Mereka akan ada simpanan persaraan sekitar RM1.6 juta apabila usia mereka 60 tahun apabila menabung dalam bentuk emas. Keuntungan emas adalah 100% daripada kenaikan harga sekitar 10% setahun. Anda sudah berusia 50 tahun dan baru ingin memulakan simpanan persaraan dengan RM300? Simpanan anda hanya sekitar RM58,000 pada usia 60 tahun. Jika anda diberi pilihan ingin menabung RM300 pada usia 20 tahun atau pada usia 50 tahun, sudah pasti anda memilih untuk menabung pada usia 20 tahun. Emas tidak terjejas dengan inflasi kerana nilainya terus kekal dan meningkat dalam jangka panjang. Berbeza dengan duit simpanan biasa yang nilainya semakin merosot disebabkan oleh inflasi. Dengan simpanan emas, anda bukan sahaja ada tabung persaraan tetapi juga pelindung nilai simpanan anda. Ia boleh dijual atau pajak bila diperlukan dan boleh diwarisi dengan mudah kepada anak-anak sebagai harta. Lebih awal anda mula, lebih banyak anda dapat kumpul. Persaraan mungkin 40 tahun lagi tetapi tindakan anda hari ini menentukan kebebasan kewangan anda pada masa hadapan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.